Muka bagi bersih, muka bagi glowing. Kulit kita kusam bagi cantik. Selalunya orang lelaki dia tak peduli muka dia. Dia biarkan ada tompok-tompok hitam, muka dia kering dan sebagainya. Satu amalan yang baik ialah ambil 1 sudu minyak kelapa dan 1 sudu minyak jarak, castor oil. Campurkan dua-dua. Sebab castor oil terlalu pekat, dia melekit. Jadi campurkan dua-dua, 1 sudu, kemudian gaulkan dia sekali dan kita sapu di keliling muka, kawasan-kawasan muka, mata dan sebagainya. Ini membantu membersihkan muka dan menyerikan muka. Jadi orang lelaki dia nampaklah handsome sikit daripada dulu. Dan orang perempuan boleh amalkan guna ni sebab dua bahan ni adalah bahan natural. Tak boleh rosakkan muka. Kulit kita dijaga dengan baik. Dia membantu menyerap ke dalam kulit dan menjaga keadaan kulit kita dengan baik. Amalkan anugerah ilahi. Wallahi astalabih.